Abang-abang dan kakak-kakak yang tengah mencari sebuah skuter untuk pergi masjid hopping pada bulan Ramadan ni, nah, ni ada Aveta Viper 180. Jom aku tunjukkan. Untuk mereka yang nak jinakkan diri kepada skuter Maxi, Aveta Viper 180 adalah untuk anda. Rupa skuter diinspirasikan daripada ular kapak dan memang nampak betul berbisa. Skuter ini dikuasakan dengan enjin silinder tunggal 174cc yang berkuasa 18 horsepower dan torque 17.2 Nm. Cukuplah untuk buat touring jarak sederhana dengan rakan-rakan anda yang pakai motor kapasiti lebih dari 400cc. Tak adalah tertinggal jauh. Kelengkapan yang lain, fork teleskopik depan, twin shock absorber yang adjustable, brake disc depan belakang, ABS dan TCS depan belakang, tangki 10.5 liter dan paling penting, Bosch EFI. Viper 180 ini juga datang sekali dengan dashcam depan di mana fungsi ini dapat dilihat dan dikawal pada skrin TFT 7 inci. Harga jualan adalah sebanyak RM9,000 dan kalau korang yang ingin membeli sekarang ni, sorry to say babe, batch 1 dah habis, korang akan tunggu batch kedua. Tapi lagi penting lagi, soalan yang perlu ditujukan, kalau Randy Orton nak beli skuter, adakah ini skuter dia?